Tengok atas. Kat mata tengok atas. Tenang keluar. So, kita tengok macam mana dia punya pola selaput dia. Nampak? Banyak kan? Banyak lagi ni. Panjang-panjang tu selaput. Banyak lah. Apa tu mengalami masalah rabun silau, rabun jauh, rabun dekat, glukoma. Tengok kadang-kadang kan selaput mata macam tu. So tolong rawat mata anda sebelum terlambat ya. So kita ada rawatan mata alternatif kan. So boleh dapatkan produk ni. Tekan beg kuning untuk dapatkan. So you all boleh tengok VT sebelum saya ni kan. Sebelum ni untuk bagaimana Dr. Adli buat rawatan menggunakan batu geliger kan. So untuk yang jauh, so boleh dapatkan. Please dapatkan produk ni, rawatan mata untuk lelaki dan perempuan. Dia ada beza So boleh tekan beg kuning untuk dapatkan. So siapa yang ada masalah selaput mata atau katarak kan, silau dan rabun, stroke mata, saraf mata kan, glukoma, resdung, ketumbuhan dalam mata, kabur mata disebabkan kencing manis, sakit mata, bengkak, gatal dan berair kan, boleh dapatkan produk terhebat daripada Dr. Adli. Mana saya? Saya dari Bera. Dari Bera? Pahang Ya. Ni buku apa ni? Buku kencing manis. Kencing manis ya? Ni lagi satu buku ni laser. Buku laser ya? Banyak laser kan buku kan tengok. So lepas cik buat rawatan kat sini macam mana? Okey. Lepas kat sini. Dulu cik pakai spek. Spek? Sekarang tak pakai dah. Pakai spek dah? Cik pakai tak kita punya eye drop ni? Pakai. Dah beli lah? Pakai lah? 3 botol lah. Alhamdulillah pakai. Oh dulu pakai spek lah. Memang power tinggi. Silau ke apa? Sekarang dah lepas buat rawatan pakai eye drop ni tak dah ni lah? Tak lah. Okey, Alhamdulillah memang terbaik kan. Tengok spek. Oh sekarang tak pakai spek dah, nampak lah. Boleh lah baca kan. Alhamdulillah. Dah buat laser 20 kali je. Oh hebat 20 kali kan. Alhamdulillah kan. Allah. Adik dia 2 kali datang. Mula adik dia tak nampak buta ke? Tak nampak langsung. Rabun lah. Rabun ni lepas pakai tengok. Alhamdulillah eye drop ni terbaik. Terima kasih cik ya. InsyaAllah. Okey. أنا لجاي أقول لك ارجع اسمع علشان أنا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على أنت مسحرني اللي حد مني روحي ومري عليه